Tak Kampung ada muka Mak. Kelantan pun. Tak ada kan? Tak ada. Cuba sebut Shah Alam. Salah. Pernah raya 2-3 tahun lepas kan, yang tiba-tiba macam raya mengejut tu. Sekarang dah jadi macam trend. Tahun ni pun orang standby raya mengejut. So korang rasa persiapan raya korang macam mana? Korang jenis prepare awal sebelum puasa, ataupun korang memang suka last minute untuk menyambut raya tu, pergi jalan tar contohnya, berapat-rapat, berimpit-impit baru rasa raya? Kalau macam saya memang dah beli awal lah. Sebelum puasa dah beli lah. Saya dahulukan anak-anak saya je. Awak kena cerita orang kampung kat mana? Saya asal mak Kelantan lah. Mak Kelantan, bapak Terengganu. Tapi saya lahir kat Kelantan tapi membesar kat Terengganu. Jadi tahun ni raya kat Kelantan lah. Tak ada Kampung muka Mak. Kelantan pun. Tak ada kan? Tak ada. Cuba sebut Shah Alam. Salah. Lagi bang. Try bang. Cuba. Dia nak tangkap tak tangkap kan? So sebut bau. Bau. Tu. Dah ada NG yang Tangkap. RM50. Itu sekarang dah trend kan? Tangkap orang Kelantan kan? Hey. Itulah. Ada satu tak tangkap lagi. Tak cuba, tak berjaya nak tangkap. Siapa? Isai. Isai. Susah betul nak tangkap dia. Kau cari rindu dia je. Rindu. Sampai kurus kawan tu aku tak jumpa tau. Selalu kalau awak persiapan raya memang dahulukan anak-anak dulu. Untuk awak sendiri? Untuk saya sendiri, saya Anak berapa? Tak ada, belum kahwin. Wajah. Tak ada lagi. Berlatih jawapan tu. Sebab kau kenal dia pun baru tadi kan. Ya. Baru tadi ya. Belum kahwin ya. Belum kahwin, belum ada Boleh anak. kau. Tak apa, aku okey. Aku menerima. Menerima. Caca? Sejak bergelar artis kan, macam Saya, mana saya. persiapan raya awak? Siapa raya saya biasa je. Apa yang ada berbeza sedikit sebelum bergelar artis dan dah bergelar artis? Sebelum macam kalau di pagi raya tu kita orang just ambil gambar. Just ambil gambar je, makan-makan situ. Tapi dah selepas bergelar artis ni, lepas ambil gambar tu, diorang sibuk ajar saya buat trend TikTok. Transition. Lepas tu minta tolong ajar step ni, step tu. Situlah. Lebih kurang. Siapa yang lead biasanya buat trend TikTok tu? Awak sendiri ke? Dia lah. Saya lah, saya Dia kena lah. ajar. Tadi dia paksa aku dengan Furhan buat banyak step dengan dia. Aku saya pun tak ajar diorang tahu dulu lah. tadi. Koreographer. Baik. Bagus. Ya. So maksudnya Abang. dalam lagu Teman Raya sendiri, cerita Teman-teman Raya Boleh. yang trend tu pun dia juga, bukan? Dancer. Saya buat. Saya buat. First time aku nampak Furhan menari. Itu pun dia Pusat dia, kau. dia salah step tu sebenarnya. Ya. Dia tengok depan, dia tak ingat step dia. Tu namanya kejujuran, Dik. Ya. Mai, bocor cerita jujur.